Siapa ikut aku? Apa tu? Assalamualaikum semua, jumpa lagi dengan saya di channel Desa Sunyi. Seperti biasa, saya akan kongsikan satu kisah seram. Kisah yang berlaku di sebuah ladang getah di Johor. Pada awalnya semuanya nampak biasa. Tapi ada sesuatu di sana yang tak sepatutnya ada. Jadi, dengarkan sampai habis. Dan malam itu, seseorang sedar dia sebenarnya tidak pernah berjalan seorang diri. Malam tu Faiz jalan seorang dalam ladang getah. Awalnya semua nampak biasa, tapi lama-lama dia mula rasa macam ada sesuatu yang ikut dari belakang. Kalau korang rasa cerita ni sekadar rekaan untuk menakutkan, kami dulu pun fikir macam tu. Tapi apa yang berlaku di kampung kami di Johor ni masih jadi tanda tanya sampai sekarang. Dan semuanya bermula dengan satu malam yang nampak biasa, tapi ada sesuatu yang tak kena. Kami membesar di kampung ni, tempat yang tenang, jauh dari hiruk pikuk bandar. Ladang getah jadi laluan utama kalau nak cepat ke pekan. Siang hari, tak ada apa yang pelik. Orang keluar menoreh, budak-budak berbasikal, semuanya normal. Tapi bila malam menjelang, suasana dia berubah. Sunyi dia bukan sunyi biasa. Macam ada sesuatu yang menunggu. Sebab tu, dari kecil lagi kami selalu diingatkan, kalau boleh, elakkan lalu ladang getah lepas maghrib. Malam tu, Faiz tak ada pilihan. Motor dia rosak dekat simpang besar dan satu-satunya jalan untuk balik ke rumah dengan cepat hanyalah laluan ladang getah. Dia bukan jenis penakut. Dalam kepala dia, itu semua cuma cerita orang tua-tua. Dia mula berjalan. Awalnya memang normal. Bunyi cengkerik bersahut-sahutan, angin malam bertiup perlahan, cukup untuk buat daun-daun getah bergising sesama sendiri. Langkah kaki dia sendiri pun jelas kedengaran atas tanah lembap. Semua tu biasa. Tapi beberapa minit kemudian, dia mula rasa lain. Bukan nampak, tapi rasa. Macam ada sesuatu yang tak kena. Dia perlahankan langkah. Tarik nafas dalam-dalam. Dan masa tu dia sedar, bau getah memang kuat, tapi malam tu ada bau lain yang menyelit. Bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang hanyir. Bukan bau bangkai yang kuat, tapi cukup untuk buat dada rasa tak selesa. Faiz berhenti sekejap. Dia pandang sekeliling. Gelap. Cuma cahaya bulan yang tembus celah pokok. Dia cuba yakinkan diri, mungkin ada haiwan mati atau tanah baru digali. Dia sambung jalan. Tapi belum sempat beberapa langkah, dia dengar sesuatu. Bunyi langkah. Perlahan. Tap. Tap. Dia terus berhenti. Bunyi itu pun berhenti. Faiz pusing ke belakang. Kosong. Hanya deretan pokok getah yang berdiri senyap. Dia geling kepala, cuba buang perasaan tu. Mungkin cuma bunyi daun jatuh. Dia jalan semula. Dan bunyi tu datang lagi. Kali ini lebih jelas, mengikut rentak langkah dia. Seiring, satu langkah, satu bunyi. Jantung Faiz mula berdegup laju. Dia cuba jalan lebih laju. Bunyi tu ikut. Lebih rapat, lebih hampir. Seolah-olah orang tu hanya satu langkah di belakang dia. Dia pusing lagi. Masih tak ada siapa. Tapi kali ini, angin berubah. Tiba-tiba jadi sejuk. Bukan sejuk biasa. Sejuk yang menusuk sampai ke tulang. Faiz terlanai liu. Dia mula rasa tak sedap hati. Dia percepatkan langkah.
hampir berlari. Tapi bunyi itu tetap ada. Tak pernah hilang. Sentiasa di belakang. Sentiasa dekat. Dan kemudian, semua bunyi lain hilang. Cengkerik senyap. Daun tak bergerak. Angin berhenti. Tinggal satu bunyi saja. Langkah itu. Faiz berhenti lagi. Perlahan-lahan. Dia tak terus pusing kali ni. Dia cuma berdiri. Cuba dengar. Dan dalam diam tu, bunyi langkah itu berhenti betul-betul di belakang dia. Dekat sangat. Seolah-olah kalau dia hulur tangan ke belakang, dia boleh sentuh sesuatu. Nafas dia jadi pendek. Perlahan-lahan dia pusing. Kosong. Tapi perasaan tu masih ada. Lebih kuat. Lebih dekat. Dan masa dia nak sambung jalan, mata dia tertarik ke satu arah. Di celah-celah pokok getah ada sesuatu. Seorang lelaki berdiri diam, tak bergerak langsung. Faiz pejam celik, cuba pastikan apa yang dia nampak. Memang ada. Tubuh lelaki tu jelas. Baju nampak lusuh, kotor. Tapi muka dia tak jelas. Bukan sebab gelap, tapi macam tak ada apa-apa di situ. Kosong. Faiz cuba fokuskan pandangan. Tapi makin dia tengok, makin rasa tak kena. Macam mata dia sendiri tak mampu proses apa yang dilihat. Dan lelaki tu perlahan-lahan angkat tangan. Gerakan dia kaku, tak natural. Seolah-olah sendi dia keras. Tangan tu terangkat sedikit demi sedikit. Kemudian berhenti. Menghala tepat ke arah Faiz. Seperti memanggil. Atau menyuruh datang dekat. Faiz tak bergerak. Kaki dia rasa berat. Dada dia makin sesak. Dan dalam senyap malam tu, dia dengar satu bunyi. Bukan dari depan. Bukan dari belakang. Tapi dari sebelah telinga dia sendiri. Suara perlahan, hampir berbisik, memanggil nama dia. Faiz. Dia terus kaku. Sebab lelaki di depan dia masih berdiri jauh. Tapi suara tu terlalu dekat. Dan masa itulah Faiz sedar satu perkara yang buat seluruh badan dia menggigil. Sepanjang dia berjalan tadi, yang ikut dia dari belakang mungkin tak pernah berada di belakang. Kalau korang fikir apa yang Faiz alami malam tu cuma perasaan dia saja, kami pun dulu cuba yakinkan diri macam tu. Kampung kecil macam kami ni, cerita-cerita pelik memang cepat merebak dan selalunya akan ditambah-tambah sampai jadi luar biasa. Jadi, bila Faiz cerita apa yang dia nampak, ada yang percaya. Tapi ramai juga yang anggap dia cuma penat atau terlalu takut berjalan sorang-sorang waktu malam. Tapi esoknya, sebelum matahari betul-betul naik, sesuatu berlaku yang buat kami semua mula rasa ini bukan kebetulan. Pagi tu, Pak Rahman keluar menoreh macam biasa. Dia memang jenis bangun awal. Sebelum subuh lagi dah siap dengan pisau toreh dan baldi. Ladang getah waktu pagi biasanya sunyi. Tapi sunyi yang tenang. Udara sejuk, kabus nipis di celah pokok dan bunyi alam yang perlahan-lahan hidup. Dia berjalan masuk ke laluan yang sama, tempat Faiz lalu malam sebelumnya. Awalnya, semua normal. Bunyi titisan susu getah jatuh ke dalam cawan. Bunyi pisau menoreh kulit pokok. Dan sesekali bunyi burung kecil. Pak Rahman kerja seperti biasa. Tenang. Dia tak tahu langsung tentang apa yang Faiz alami malam tu. Jadi dalam fikiran dia, tak ada apa yang perlu dirisaukan. Sampailah dia dengar satu suara. Perlahan. Hampir tak jelas. Macam orang berbisik. Rahman
Tangan dia terus berhenti. Pisau toreh tergantung di batang pokok. Dia angkat kepala, pandang sekeliling. Kiri, kanan, belakang. Tak ada siapa. Dia tarik nafas, cuba tenangkan diri. Mungkin cuma angin yang lalu atau bunyi dari ladang sebelah. Dia sambung kerja. Tapi belum sempat dihabiskan torehan, suara tu datang lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Rahman. Kali ni jelas sangat. Bukan suara orang kampung. Bukan suara yang dia kenal. Serak, perlahan, dan ada sesuatu pada suara tu yang buat bulu roma dia terus berdiri. Macam suara tu bukan datang dari luar, tapi dari bawah. Macam keluar dari dalam tanah. Pak Rahman terus berhenti. Dia diam. Betul-betul diam. Dan masa itulah dia perasan sesuatu yang buat dada dia jadi berat. Semua bunyi hutan hilang. Tak ada lagi cengkerik. Tak ada lagi burung. Angin pun berhenti. Sunyi yang terlalu sunyi. Seolah-olah seluruh ladang tu tiba-tiba kosong. Dan dalam sunyi itu, dia dengar bunyi lain. Tapak kaki. Perlahan, seret. Tap, tap. Bukan satu arah, tapi mengelilingi dia. Dari kiri, kemudian kanan, kemudian belakang. Seolah-olah ada beberapa benda berjalan mengelilingi dia, tapi tak mahu tunjukkan diri. Nafas Pak Rahman jadi berat. Dia cuba baca doa perlahan-lahan. Mulut dia bergerak. Tapi sebelum sempat dihabiskan, suara itu potong. Lebih kuat kali ni. Lebih dekat. Rahman, tengok aku. Kata-kata tu bukan lagi bisikan. Ia jelas. Dan seolah-olah berada betul-betul di belakang telinga dia. Pak Rahman kaku. Dia tahu. Dia tak patut ikut. Dia tahu. Dia tak patut pandang. Tapi entah kenapa, leher dia rasa berat. Dan perlahan-lahan, tanpa dia sedar, dia angkat kepala. Di depan dia, di antara deretan pokok getah yang berkabus nipis, ada seseorang berdiri diam. Jaraknya tak jauh, cukup untuk dia nampak dengan jelas. Tubuh lelaki, baju lusuh, kotor, seolah-olah lama tak dicuci. Kaki dia tak bergerak, tangan dia lurus di sisi. Tapi yang buat Pak Rahman rasa lutut dia hampir longgar adalah muka lelaki itu. Kosong. Bukan sebab bayang, bukan sebab kabus. Memang kosong. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Hanya permukaan gelap yang tak memantulkan apa-apa. Seolah-olah muka itu tak pernah wujud. Pak Rahman cuba bernafas, tapi udara rasa berat. Sukar masuk. Dan lelaki itu tak bergerak, cuma berdiri, diam. Tapi kepala dia perlahan-lahan sengit ke tepi, sedikit demi sedikit, macam orang yang sedang memerhati sesuatu dengan penuh minat, walaupun dia tak ada mata. Dan dalam diam itu, bunyi langkah yang tadi mengelilingi Pak Rahman berhenti serentak. Seolah-olah semua benda yang ada di sekeliling dia kini sedang memandang ke arah yang sama, ke arah lelaki itu dan ke arah dia. Pak Rahman tak tunggu lama. Dia terus berpaling dan lari. Pisau toreh terlepas dari tangan, baldi jatuh. Dia tak peduli. Dia cuma lari sekuat hati. Nafas tercungap-cungap, kaki hampir tersadung akar. Tapi dia tak berhenti.
Sampai dia keluar dari ladang itu dan nampak jalan kampung, baru dia berani berhenti. Sejak hari itu, Pak Rahman tak pernah jejakkan kaki ke ladang getah tu lagi. Walaupun siang, walaupun ditemani orang lain. Dia cuma diam bila ditanya. Tapi dari riak wajah dia, kami tahu apa yang dia nampak bukan benda biasa. Dan kami sangka mungkin itu saja. Mungkin benda itu cuma ganggu sekali dua. Tapi kami silap. Sebab selepas kejadian itu, satu demi satu penduduk kampung mula alami benda yang sama. Bukan nampak, bukan bayang, tapi dengar suara memanggil nama mereka. Dekat, perlahan, seolah-olah berdiri betul-betul di belakang. Dan yang paling menakutkan, kadang-kadang suara itu datang dari dalam rumah sendiri. Korang mungkin rasa bila satu kampung dah tahu tentang benda ni, gangguan tu akan perlahan-lahan hilang. Biasanya macam itulah. Bila ramai berjaga-jaga, sesuatu yang pelik tu akan diam. Tapi apa yang berlaku pada kami terbalik. Lagi ramai tahu, lagi kerap benda tu muncul. Lagi jelas, lagi dekat. Seolah-olah ia suka bila kami sedar kewujudannya. Malam-malam di kampung kami mula berubah. Bukan drastik, tapi perlahan-lahan. Anjing yang biasanya tidur bawah rumah, tiba-tiba melolong panjang tanpa sebab. Bukan sekali, hampir setiap malam. Bunyi dia bukan macam anjing biasa. Lebih kepada seperti takut atau nampak sesuatu yang kami tak nampak. Lampu rumah pula mula berkelip-kelip. Kadang-kadang terang, kemudian malap sendiri. Ada yang fikir masalah elektrik, tapi bila diperiksa, tak ada apa-apa rosak. Dan yang paling pelik, bau hanyi tu mula masuk ke kawasan rumah. Mula-mula cuma sama, macam angin lalu dari arah ladang. Tapi lama-lama, bau tu jadi kuat, masuk sampai ke dapur, sampai ke ruang tamu. Ada masa, tengah malam, tiba-tiba terbau dan hilang semula macam tak pernah ada. Seolah-olah sesuatu dari ladang getah tu dah mula bergerak keluar. Satu malam, Aina, anak muda kampung yang tinggal hujung deretan rumah, alami sendiri benda tu. Rumah dia agak dekat dengan sempadan ladang. Belakang rumah cuma pagar kayu. Lepas tu terus pokok getah. Malam tu, lebih kurang pukul 11, dia tengah baring sambil main telefon. Dalam rumah sunyi, mak ayah dia dah tidur. Tiba-tiba, dia dengar bunyi langkah kaki. Perlahan, macam orang berjalan tanpa angkat kaki betul-betul. Dari belakang rumah, Aina angkat kepala. Dia dengar lagi. Lebih jelas. Dia terus panggil. Suara perlahan. Apa? Dia ingat ayah dia keluar ke belakang. Mungkin nak tengok sesuatu. Tak ada jawapan. Tapi bunyi langkah tu berhenti. Betul-betul di luar tingkap bilik dia. Aina duduk tegak. Jantung dia mula laju. Dia tunggu beberapa saat. Sunyi. Tak ada bunyi. Dia cuba yakinkan diri. Mungkin kucing atau anjing lalu. Tapi entah kenapa, perasaan dia tak sedap. Dia bangun perlahan-lahan, jalan ke arah tingkap. Langsi tertutup. Dia berhenti sekejap. Tangan dia hampir nak silap langsi. Tiba-tiba, dia dengar suara. Dekat sangat. Macam ada orang berdiri betul-betul di sebelah dia. Jangan tengok. Aina terus kaku. Nafas dia jadi pendek. Seluruh badan dia rasa berat. Dia tahu suara tu bukan dari luar, bukan dari dalam rumah, tapi dari sesuatu yang dekat sangat dengan dia. Dia pejam mata sekejap, cuba lawan rasa takut. Tapi
Dalam masa yang sama, perasaan ingin tahu tu datang. Kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik dia untuk tetap tengok. Dan akhirnya, perlahan-lahan, dia selak langsi. Di luar, kosong. Tak ada siapa. Cuma halaman belakang yang gelap. Pokok getah berdiri diam. Aina tarik nafas lega sikit. Dia hampir nak lepaskan langsi bila tiba-tiba kaca tingkap dia mula berkabus. Perlahan-lahan. Seolah-olah ada sesuatu di luar yang sedang bernafas dekat kaca tu. Aina beku. Dia tak bergerak. Dan di atas kabus tu muncul kesan. Tapak tangan dari luar perlahan-lahan menekan kaca. Satu. Kemudian satu lagi. Dan jari-jari tu panjang. Lebih panjang dari tangan manusia biasa. Kurus. Sendi nampak menonjol. Macam bukan milik manusia. Aina undur setapak. Nafas dia makin laju. Dia cuba jerit, tapi suara tak keluar. Dan kemudian, satu bentuk muncul. Perlahan-lahan, di sebalik kabus itu. Satu kepala. Dekat sangat dengan kaca. Seolah-olah melekat di tingkap. Aina cuba fokuskan pandangan. Tapi semakin dia tengok, semakin dia rasa pening. Sebab muka itu tak ada apa-apa. Macam lubang. Dan walaupun tak ada mata, Aina tahu benda tu sedang melihat dia. Tepat ke dalam dirinya. Dan dalam keadaan itu, dia dengar sesuatu yang buat jantung dia hampir berhenti. Suara memanggil nama dia. Aina. Tapi suara tu adalah suara dia sendiri. Nada sama. Cara sebut sama. Seolah-olah dia sendiri yang memanggil dirinya dari luar tingkap. Air mata dia terus jatuh. Dia undur ke belakang. Langsir terlepas dari tangan. Dan bila dia pandang semula, tingkap itu kosong. Tak ada kabus. Tak ada kesan tangan. Tak ada apa-apa. Seolah-olah semua tu tak pernah berlaku. Tapi malam tu, Aina tak tidur langsung. Dan sejak malam itu, dia tak pernah berani tidur dalam gelap. Lampu bilik mesti terpasang, walaupun siang. Sebab setiap kali dia tutup lampu, dia akan rasa sesuatu. Di sudut bilik, berdiri, diam, tak bergerak, menunggu. Dan kadang-kadang, dalam sunyi malam, dia masih dengar suara dia sendiri, memanggil perlahan. Seolah-olah, benda itu sudah mula memilih siapa yang akan jadi seterusnya. Kalau sebelum ni kami masih cuba yakinkan diri yang semua tu kebetulan atau sekadar gangguan yang akan hilang sendiri, malam itu buat kami semua sedar. Ini bukan benda biasa. Ini bukan sekadar bunyi atau bayangan yang menumpang lalu. Ini sesuatu yang mencari. Sesuatu yang bergerak perlahan tapi pasti. Dan tanpa kami sedar, ia sudah pun jumpa sasaran. Faiz. Sejak malam dia lalu di ladang getah tu, dia mula berubah. Bukan perubahan yang ketara pada awalnya. Dia masih keluar rumah, masih duduk bersama orang kampung. Tapi kalau diperhatikan betul-betul, ada sesuatu yang tak kena. Dia jadi pendiam. Kalau ditegur, dia jawab sepatah dua saja. Kadang-kadang dia duduk lama termenung, pandang satu arah tanpa berkelip. Seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang orang lain tak nampak. Mak dia pernah cerita, tengah malam dia selalu dengar Faiz bercakap seorang diri. Perlahan, macam berbisik. Tapi bila dia buka pintu bilik, Faiz cuma duduk di hujung katil, pandang dinding. Dan setiap kali ditanya,
Faiz cuma geleng kepala. Beberapa hari berlalu macam tu. Dan kemudian, satu malam, Faiz hilang. Tak balik rumah. Telefon tak berjawab. Motor dia ada, tapi dia tak ada. Kami satu kampung terus gelisah. Lelaki-lelaki berkumpul, bawa lampu suluh. Dan tanpa banyak cakap, kami semua tahu ke mana arah yang perlu dituju. Ladang Getah. Tempat semuanya bermula. Kami masuk beramai-ramai. Ada yang baca doa perlahan. Ada yang cuma diam. Tapi jelas dari cara jalan masing-masing. Semua orang rasa benda yang sama. Tak sedap. Malam tu, ladang tu rasa lain. Udara dia berat. Sejuk dia bukan macam biasa. Macam menyerap masuk ke dalam badan. Dan bau hanyir tu terlalu kuat. Sampai rasa luya. Sampai dada rasa sempit. Kami jalan perlahan, rapat antara satu sama lain. Lampu suluh jadi satu-satunya sumber cahaya. Bayang-bayang pokok getah jatuh panjang di tanah, bergerak perlahan ikut arah cahaya. Dan dalam sunyi itu, kami dengar sesuatu. Suara. Lemah. Jauh. Tolong. Semua orang berhenti. Kami pandang antara satu sama lain. Itu suara Faiz. Walaupun perlahan, kami kenal. Faiz, seseorang jerit. Tak ada jawapan. Cuma sunyi. Kemudian, suara tu datang lagi. Lebih jelas sikit. Tolong. Kali ni, kami tak tunggu lama. Kami ikut arah suara tu. Masuk lebih dalam ke ladang. Lebih gelap. Lebih sempit. Seolah-olah pokok-pokok getah tu makin rapat. Langkah kami makin cepat, tapi hati makin berat. Dan peliknya, semakin kami dekat dengan suara tu, bunyi lain hilang. Tak ada cengkeri, tak ada angin. Cuma bunyi langkah kami sendiri dan suara itu. Akhirnya, kami nampak dia di tengah-tengah deretan pokok. Berdiri. Diam. Belakang dia menghadap kami. Faiz. Kami panggil lagi. Tak ada reaksi. Dia tak bergerak langsung. Seolah-olah dia tak dengar. Kami saling pandang. Kemudian, perlahan-lahan kami mendekat. Setiap langkah rasa berat. Macam ada sesuatu yang menahan. Tapi kami tetap jalan. Sampai jarak kami dengan Faiz hanya beberapa langkah saja. Faiz, kau dengar tak? Masih diam. Salah seorang dari kami, Azman, memberanikan diri. Dia hulur tangan. Perlahan. Dan sentuh bahu Faiz. Sejuk. Bukan sejuk biasa. Sejuk yang buat jari dia terus kaku. Dan dalam saat itu juga, Faiz berpusing. Perlahan. Tak tergesa. Seolah-olah gerakan itu sudah lama ditunggu. Lampu suluh kami semua tertumpu ke arah muka dia. Dan masa itulah, semua orang terdiam. Tak ada siapa bersuara. Tak ada siapa bergerak. Muka Faiz tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Sama seperti apa yang diceritakan sebelum ini. Sama seperti lelaki yang muncul di ladang itu. Beberapa orang terus undur ke belakang. Ada yang hampir jatuh. Nafas jadi tak teratur. Dan dalam keadaan itu, dari muka yang kosong itu, keluar suara. Perlahan. Bukan suara Faiz. Bukan suara manusia biasa. Sekarang, aku ada wajah. Ayat itu bergema dalam sunyi ladang. Masuk ke telinga. Masuk ke kepala. Dan entah kenapa, kami semua faham maksudnya. Faiz
bukan lagi Faiz. Dan sebelum sempat sesiapa buat apa-apa, lampu suluh kami mula berkelip. 1, 2, kemudian padam. Satu persatu, gelap terus menyelubungi kami. Dan dalam gelap itu, kami dengar sesuatu. Bukan satu, tapi banyak. Langkah perlahan mengelilingi kami. Semakin dekat. Seolah-olah kami pula yang sedang diperhatikan. Gelap. Bukan gelap biasa yang masih ada bayang-bayang pokok atau cahaya bulan yang samar. Ini gelap yang betul-betul menelan semua benda di sekeliling. Kami tak nampak tangan sendiri, tak nampak tanah tempat kami berpijak. Seolah-olah kami berdiri dalam ruang kosong yang tak ada hujung. Dalam gelap itu, bunyi jadi lebih jelas. Orang menjerit, "Lari! Dekat sini! Apa tu?" Suara bercampur. Ada yang jatuh, bunyi badan terhentak pada tanah lembap. Ada yang tersadung akar. Nafas masing-masing jadi kasar, tak teratur. Tapi dalam kekalutan itu, ada bunyi lain. Langkah. Perlahan. Tap, tap, tap. Bukan satu. Banyak. Datang dari semua arah. Mengelilingi kami. Dekat. Jauh. Kemudian dekat semula. Seolah-olah ada sesuatu yang berjalan di antara kami. Tapi kami tak mampu nampak. Aku cuba capai orang di sebelah. Kosong. Tadi ada. Sekarang tak ada. "Azman?" Aku panggil. Tak ada jawapan. Yang ada cuma bunyi langkah itu. Semakin banyak. Dan kemudian, suara. Berbisik. Dekat telinga. Sangat dekat. Seolah-olah bibir itu betul-betul di sisi kepala. Menyebut nama. Satu persatu. Bukan satu suara. Banyak. Berlapis. "Aku tahu nama kau. Jangan lari. Pandang sini." Setiap orang dengar nama sendiri. Aku dengar nama aku dipanggil. Perlahan. Serak. Macam suara yang datang dari tempat yang jauh. Tapi pada masa yang sama, terlalu dekat. Bulu roma aku terus berdiri. Aku cuba baca doa. Mulut bergerak, tapi suara tersekat. Seolah-olah udara di sekeliling terlalu berat. Dan suara-suara itu tak berhenti. Semakin banyak, semakin jelas. Seolah-olah setiap bayang yang tak nampak itu sedang memanggil kami. Memilih satu persatu. Dalam gelap itu, aku terasa sesuatu lalu di belakang aku. Bukan angin, bukan bayang, tapi sesuatu yang ada bentuk. Dekat. Sangat dekat. Aku pusing, tapi tak nampak apa-apa. Dan masa itu, satu suara betul-betul di telinga aku berbisik. "Jangan pandang belakang." Nafas aku terus tersekat. Kaki aku kaku. Tapi dalam masa yang sama, rasa nak pusing itu kuat. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik aku untuk melihat. Dan sebelum aku sempat buat apa-apa, lampu suluh tiba-tiba menyala semula. Cahaya kembali. Menyakitkan mata sekejap. Dan bila kami semua mula nampak sekeliling, semua orang diam. Tak ada siapa bersuara. Faiz dah tak ada.
tempat dia berdiri tadi kosong. Seolah-olah dia tak pernah ada di situ. Kami saling pandang. Wajah masing-masing pucat. Ada yang menangis perlahan. Ada yang terus undur ke belakang. Tanpa cakap banyak, kami keluar dari ladang itu. Cepat, tak toleh belakang, tak berhenti. Seolah-olah kalau kami lambat sedikit saja, sesuatu akan ikut keluar bersama kami. Sejak malam itu, kampung kami tak pernah sama lagi. Mula-mula, semua cuba teruskan hidup macam biasa. Tapi perubahan itu datang perlahan-lahan. Seorang demi seorang. Orang yang dulu ceria, jadi diam. Suka menyendiri. Selalu termenung. Kadang-kadang, mereka berdiri lama di luar rumah waktu malam. Pandang ke arah ladang getah. Seolah-olah ada sesuatu di sana yang memanggil mereka. Kilit mereka makin pucat. Mata nampak kosong. Dan bila ditanya, mereka cuma jawab pendek atau langsung tak jawab. Kemudian, mereka hilang. Bukan hilang sehari dua. Hilang terus. Tak ada jejak. Tak ada tanda. Barang-barang masih ada. Pintu rumah tak rosak. Seolah-olah mereka keluar dan tak pernah kembali. Jumlah yang hilang makin bertambah. Dan setiap kali ada yang hilang, malam di kampung jadi lebih sunyi, lebih berat. Ladang getah itu pula terus dibiarkan. Tak ada siapa berani masuk, walaupun siang, walaupun ramai-ramai. Tempat itu jadi kosong. Tapi anehnya, kadang-kadang dari jauh, orang kampung masih nampak sesuatu. Siluet berjalan di antara pokok getah. Perlahan, tak tergesa. Jumlahnya bukan satu, bukan dua. Semakin hari, semakin ramai. Dan kalau diperhatikan betul-betul, semua siluet itu tak ada wajah. Dan cara mereka berjalan, seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Atau menunggu siapa yang akan datang seterusnya. Akhirnya, selepas berhari-hari hidup dalam ketakutan yang tak berpenghujung, kami mula faham satu perkara yang paling susah untuk diterima. Benda itu bukan baru muncul. Ia bukan datang dari luar. Ia sudah lama ada di situ, di ladang getah itu, menunggu. Dan selama ini, kami saja yang tak sedar. Orang-orang tua kampung mula buka cerita sedikit demi sedikit tentang kawasan ladang itu yang dulu pernah ditinggalkan lama, tentang beberapa kejadian lama yang tak pernah diceritakan secara terbuka. Tapi mereka pun tak tahu sepenuhnya. Cuma satu perkara yang semakin jelas. Benda itu perlukan sesuatu. Wajah untuk terus hidup. Dan setiap orang yang hilang sebelum ini, bukan sekadar hilang, mereka menjadi sebahagian darinya. Sebab itu jumlah siluet tanpa wajah yang dilihat orang kampung semakin bertambah. Bukan bayang, bukan ilusi, tapi sesuatu yang benar-benar wujud. Dan malam itu, kami buat keputusan yang paling berani atau paling bodoh. Kami masuk semula ke ladang getah itu. Bukan untuk cari sesiapa, tapi untuk pastikan sendiri. Untuk tamatkan semuanya, kalau boleh. Kami berkumpul, lebih ramai dari sebelumnya. Ada yang pegang lampu suluh, ada yang bawa ayat-ayat doa, ada yang cuma ikut kerana tak sanggup lagi hidup dalam ketakutan macam ini. Kami melangkah masuk. Dan sebaik saja kaki kami jejak tanah ladang itu, rasa itu datang semula. Udara berat, lebih berat dari sebelum ini.
seolah-olah setiap langkah kami diperhatikan. Bau hanyir itu menusuk hidung, lebih kuat, lebih pekat, sampai rasa seperti melekat di tekak. Kami tak bercakap banyak, cuma jalan perlahan, satu barisan. Lampu suluh menghala ke depan. Dan semakin dalam kami masuk, semakin sunyi. Tak ada satu bunyi pun. Seolah-olah seluruh ladang itu sedang menunggu sesuatu berlaku. Dan kemudian, kami nampak mereka di antara pokok-pokok getah, berbaris, diam, menghadap ke arah kami. Jumlah mereka lebih ramai dari yang kami jangka. Belasan, mungkin lebih. Berdiri rapat antara satu sama lain. Tak bergerak, tak bersuara. Lampu suluh kami jatuh tepat ke arah mereka. Dan masa itulah, dada kami semua terasa kosong. Sebab walaupun dari jauh, kami tahu siapa mereka. Itu orang kampung kami. Badan mereka, pakaian mereka, semua sama. Tapi satu perkara yang tak ada, wajah. Semua muka itu kosong, gelap, tak ada bentuk, tak ada ciri. Hanya ruang kosong yang sepatutnya menjadi muka. Ada yang berdiri sedikit sengit, ada yang tunduk, ada yang tegak. Tapi semuanya diam, seolah-olah menunggu arahan. Tak ada siapa antara kami berani bergerak. Tak ada siapa berani bersuara. Kaki rasa melekat di tanah. Dan dalam barisan itu, satu figura melangkah ke depan. Perlahan, keluar dari barisan. Kami semua kenal tubuh itu. Cara dia berdiri, cara dia berjalan. Faiz. Atau apa yang tinggal dari Faiz. Dia berhenti beberapa langkah di depan kami. Lampu suluh jatuh tepat ke arah muka dia. Kosong. Sama seperti yang lain. Tapi kali ini, lebih dekat. Lebih jelas. Dan lebih menakutkan. Sebab kami tahu, itu memang dia. Dia angkat kepala sedikit, seolah-olah sedang memandang kami, walaupun tak ada mata. Dan kemudian, suara itu keluar, serentak, bukan dari satu arah, tapi dari semua arah. Seolah-olah setiap tubuh di belakang dia turut bercakap. Kami perlukan lagi. Ayat itu bergema, masuk ke dalam kepala. Bukan sekadar didengar, tapi dirasakan. Sejuk merayap naik ke tulang belakang. Nafas kami jadi pendek. Dan sebelum sesiapa sempat bergerak, semua mereka serentak mengangkat kepala, menghadap kami dalam satu gerakan yang sama. Tepat, serentak. Dan walaupun mereka tak ada mata, kami semua tahu. Mereka sedang melihat kami, memilih, menilai, dan dalam satu saat yang terasa panjang, mereka mula bergerak. Langkah pertama perlahan, kemudian semakin laju, dan tiba-tiba mereka berlari terus ke arah kami, tanpa bunyi jeritan, tanpa suara. Hanya bunyi tapak kaki yang menghentak tanah. Banyak, serentak, mendekat dengan cepat. Kami terus panik. Ada yang menjerit, ada yang berpaling dan lari. Lampu suluh terjatuh. Cahaya berkelip-kelip di tanah. Dan dalam kekalutan itu, aku sempat pandang sekali lagi ke arah mereka. Wajah-wajah kosong itu semakin dekat. Dan untuk sesaat, aku rasa
satu dari mereka. Sudah terlalu hampir. Sejak malam itu, kami tidak pernah lagi melihat ladang getah itu dengan cara yang sama. Tempat yang dulu menjadi laluan harian, kini hanya kawasan yang kami elakkan. Tiada siapa berani masuk. Bukan waktu malam sahaja, siang hari pun sama. Walaupun matahari terang, langkah tetap terhenti di pintu masuk. Seolah-olah ada satu garisan yang tidak kelihatan. Tetapi semua orang tahu, jika melangkah masuk, mungkin tidak akan keluar semula. Ladang itu akhirnya terbiar. Pokok getah yang dulu ditoreh setiap hari, kini dibiarkan begitu sahaja. Bekas torehan mengeras dan menghitam. Rumput semakin tinggi, menutup laluan lama. Dari jauh, tempat itu kelihatan seperti ladang biasa yang ditinggalkan. Tetapi kami tahu, tempat itu tidak pernah kosong. Kadang-kadang, waktu malam, bila angin bertiup dari arah ladang, bunyi itu datang semula. Bunyi suara memanggil nama. Bukan satu suara, kadang-kadang lebih daripada satu. Setiap orang yang mendengar akan rasa nama itu dipanggil untuk dirinya. Pernah satu malam, seorang pemuda hampir menyahut. Dia kata suara itu sangat lembut, seperti suara orang yang dia kenal. Hampir sahaja dia menjawab. Nasib baik ada yang sempat menariknya masuk ke dalam rumah. Sejak itu, kami semakin berhati-hati. Jika terdengar nama dipanggil dari luar pada waktu malam, kami hanya diam. Tidak menjawab. Tidak melihat keluar. Kerana kami tidak tahu siapa yang memanggil. Beberapa bulan kemudian, orang luar yang melalui kawasan ini mula mengalami kejadian pelik. Ada yang menunggang motor tetapi tidak sampai ke destinasi. Motor ditemui di tepi jalan. Enjin masih panas, tetapi orangnya hilang. Ada juga pemandu yang nampak seseorang berdiri di tengah jalan. Apabila dihampiri, jalan itu kosong. Namun ketika meneruskan perjalanan, dia merasa seperti ada seseorang di tempat duduk belakang. Apabila dia menoleh, tiada apa. Tetapi cermin belakang berkabus dan ada kesan seperti jari. Cerita itu terus tersebar dari satu orang ke satu orang. Dan setiap kali diceritakan, perkara yang sama muncul. Sosok itu, lelaki tanpa wajah. Yang dahulu hanya satu, kini bukan lagi seorang. Ada yang nampak dua, ada yang nampak tiga, dan ada yang melihat satu barisan berjalan perlahan di antara pokok getah tanpa suara, seolah-olah sedang mencari sesuatu atau seseorang. Kami yang tinggal di kampung ini belajar satu perkara. Jika terdengar nama dipanggil di tempat sunyi, jangan jawab. Walaupun suara itu lembut, walaupun kedengaran seperti suara orang yang dikenali, walaupun kedengaran seperti suara sendiri. Kerana sekali sahaja kita menyahut, itu sudah cukup untuk mereka tahu kita ada dan kita boleh diambil. Sehingga sekarang, kadang-kadang apabila malam terlalu sunyi, ada yang masih terjaga. Bukan kerana tidak boleh tidur, tetapi kerana mereka tahu di luar sana masih ada sesuatu yang bergerak perlahan, menyebut nama satu demi satu. Dan mungkin suatu malam nanti, nama itu adalah nama kita.